fakta baru, cerita baru mengenai geng Circle 19. Geng Circle 19 ni telah dijelaskan oleh saksi ni. Geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat kepada saksi ni daripada dulu lagi. Kawan-kawan rapat lah. Ada 19 orang sebenarnya. Semuanya ada 19 orang. Dan saksi ini sebahagian daripada geng Circle 19 ni lah. Dan saksi ini juga pada subuh 16 hari bulan Julai 2025 dapat melihat Zara di bawah baring di rumah sebelah warden tu, dan dia tidak sempat nampak Zara dinaikkan ke ambulans lah. Dan selepas tu dia naik bukan naik, masuk ke bilik untuk bersiap ke kelas. Itu keterangan di polda yang ke-13 saksikan hari ini, dan akan bersambung pada hari Isnin soal semula oleh Peguam Ayah Zara, Peguam Jonggo Ramsing dan juga Azir.